8.41 pagi kita mulakan perjalanan mendaki ke BBC ni. Pacak dia boleh tahan Ni dah 99 minit. So kita orang berhenti kejap, tunggu akak-akak manis turun. Abang pagi kak. Akak memang jenis tak berpeluh kak berpeluh. Masalah flawless sangat. Kak steady kak, panjat kak. Mantap. Ke belakang kau gini. Sekarang kita demo kepedihan dia. Naik Bukit Batu Condong ni dia tak susah, tapi ada satu part ni je yang paling aku tak suka. Kejap dia akak ni kena lalu lah. Model nama apa? Nama model? Emma. Kita tengok Emma berbuih tak berbuih. Kangkang sikit. Okey, kangkang sikit. Kaki kiri naik atas batu. Mantap mah. Okey, tarik. Okey, cross sini. 9.48. Sejam perjalanan santai-santai Mak Inon. Berhenti tak apa-apa banyak kali. So now kami dah sampai. Ni dia viewpoint. Viewpoint pula. Puncak Bukit Batu Condong. 10.19 kita dah mulakan perjalanan turun. Melalui kawasan yang teknikal ni. Semua dah sampai dalam keadaan tenang-tenang. Yeah. So sekarang pukul 11.15. Kami telah pun tiba di air terjun Batu Ahasa. Sambil-sambil santai kita buat. Okey, chef kita Ustaz Aus, apa kita buat hari ni? Cokodok Afrika. Cokodok Afrika. So korang nampak ada yang panggil cucur, ada panggil jemput-jemput, ada panggil cokodok. Sekarang ni natang ni sebenarnya nak panggil apa? Dapur mandi. Sekarang ni lebih kurang pukul 1.20. Kami meneruskan perjalanan pulang. Perjalanan pulang lebih kurang 450 meter ke. Nasib baik dah bawa payung. Itu dia pukul 2.4 minit. Santai-santai dah sampai. Ada pula aiskrim. Memang tak kena. So guys, Bukit Batu Condong dengan air terjun Batu Ahasa ni memang ngam kalau korang nak buat untuk training ataupun bagi mereka yang newbies yang baru-baru lah hiking boleh cuba. Tak jauh babe, kat Kementerian kat Kuala Lumpur.